Wa ma adraka Ya. mal tariqah. Okey. Ma tu dia gabung dengan mana dia? Huruf lam ke huruf ta dia? Ma dia gabung dengan apa tu dot. Bukan dot. Ta. Ta. Jadi ma dengan ta jadi Tariq. mal ta ke mak ta dia? Mat tariq. Ta panjang sikit. Mat tariq. Mat tariq. Qalqalah sikit. Mat tariq. Mat tariqah. Riqqa. 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 Mat tariqah. Ya. Baik, cikgu baca lagi sekali. Berhenti dekat ka. Wa ma adraka Ya. mat tariqah. Ya, betul. Alhamdulillah. Baik, kita pergi pada ayat yang seterusnya. Okey, cikgu cuba dulu ayat ni. Silakan. Wa iza wa izal wa izal Ya, betul. jahimu Ya, betul. su'ri Hawai tu betul. Hawai tu betul tu. Dua tu salah. su'rat. Okey, tak apa. Mana wa izal jahim. Alhamdulillah betul. Baik. Yang ni yang last sekali sangkut sikit lah. Okey, sin nombor bunyi apa dia? Sida masuk. Su. Okey, lepas su tu huruf apa dia? Tu ain naqi. Ain kasar jadi Ain kasrah ri. kat sini silap nah. Ain kasar jadi ain. Ingat Syafi'i nah, Syafi'i. Ain. Dia kalau ghain kasrah jadi ri. Ain kasrah jadi ain. Syafi'i. Okey. Kasrah ain. Jadi su dengan ain. Su dengan ain bila ada syaddah jadi apa cikgu? Su'airat. Ya, su'irat. Su'airat. Baik, lagi sekali cikgu baca berhenti dekat mu. Wa izal Ya. Wa izal jannah. Tak ada jan. Tak ada jan ja tu betul dah. Tak ada jan. Jahi. Ha. Wa izal jahimu. Ya, betul. Su'airat. Ya, alhamdulillah. Lagi sekali ulang. Wa izal jahimu Ya. su'airat. Alhamdulillah. Baiklah, betul. Baik, silakan cikgu ayat ni. Wa izal jannatu a'latu. Okey, cikgu berhenti dulu kat tu. Okey, lagi sekali ulang berhenti kat tu. Wa izal jannat. Berhenti kat tu. Jannatu tu betul dah tadi tu. Wa izal jannatu Betul. Okey, sambung ayat lepas dia. uzlifat. Alhamdulillah. Jadi cikgu nak baca sikit-sikit macam tu. Okey, lagi sekali ulang. Ya. Wa izal jannatu Ya. uzlifat. Dia mengalir sikit. Uzlifat. Lagi sekali berhenti kat tu. Wa izal jannatu Ya. uzlifat. Tak jadi jadi u saja. Ular. Uzlifat. Uzlifat. Ya, lagi sekali ulang. Wa izal jannatu uzlifat. Lifat FAT. Uzlifat. Fat. Uzlifat. Fat angin. Uzlifat. Uzlifat. Kena FA ejaannya FATS. Jadi fat. Fat. Ya. Fat. Ya, lagi sekali ulang. Wa izal jannatu uzlifat. Ya. Lifaz. FAT fat. FATS jadi fat.
Ya. Fat. Ya, lagi Fat. sekali. Wa izal jannatu Ya. lifat. Ya, okey betul. Alhamdulillah. Baik, kita pergi ayat yang seterusnya. Okey, silakan cikgu baca dulu. Wa ma hum anhuma. Okey, cikgu berhenti dekat home dulu. Wa ma hum Okey, ayat ni pula. anha Okey, betul. Ayat ni pula. bi ghaibin. Alhamdulillah, betul lah. Cikgu dah baca sikit-sikit macam ni. Lagi sekali ulang. Wa ma hum anha bi ghaibin. Ya, betul. Alhamdulillah. Baik, kita pergi ayat yang seterusnya. Okey, silakan cikgu baca. Innal ladzi Okey. yughaduna. Okey. Cikgu berhenti dulu dekat nan dulu. Innal ladzina Okey, berhenti dekat sini pula. udana. Okey, mula-mula sekali cikgu. Yang ni huruf apa ni? Ya. Ya. Okey lah, ya fathah jadi ya. Okey, lepas ya tu huruf apa cikgu? Ain. Ada titik cikgu. Ada titik tu. Ain. Ya Rin. ro. Rin domah bunyi. Ya kain domah ru. Jadi ya dengan ru bunyi macam mana cikgu? Ya ru. Ya ru. Okey ya. Ru ni kita kekalkan bunyi ru nah. Okey, lepas ru tu huruf Ya. apa cikgu? Dot. Dot domah bunyi. Du. Du tu kena baca dua rakaat nah sebab ada waw nah. Du di HU du. Okey, kat du ni ada syadah. Jadi cikgu nak tambah apa lagi depan di tu? Tambah di lagi. Ya Okey. du. Macam tu. Okey, cikgu berhenti dekat na tu lagi sekali. Innal ladzina Okey. yaghudduna. Okey. Last sekali. Aswatahum. Ya, betul nak. Aswa. Jadi huruf sad tu cikgu jangan lantun ya. Aswa, lepaskan ayat angin. Aswatahum. Aswatahum. Ya, okey. Lagi sekali cikgu ulang. Innal ladzina. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina Ya. yaghudduna Ya. aswatahum. Alhamdulillah. Betul nah. Baik. Okey, silakan cikgu baca ayat ni, berhenti dulu sikit-sikit nah. Silakan. Wa alhi. Wa al betul nah. Wa al tu betul dah. Okey. Wa Dapat. alhiqani. Okey, hampir Wa betul. alhiqani. Alhamdulillah, betul nah. Baik, lagi sekali. Wa alhiqani. Alhamdulillah. Okey, betul. Baik. Okey, teruskan ayat lepas dia. Salihin. Masya-Allah, tabarakallah. Betul nah. Baik. Seterusnya cuba cikgu ayat ni. Wa innahu laminal safiqin. Wa innahu betul, lamina tu betul. Okey. Okey, cikgu baca lagi sekali, berhenti kat hu. Wa innahu. Okey. Berhenti dekat berhenti kat sini, berhenti kat sa tu. Laminal sa. Okey, jangan masuk kat nal ke jangan masuk kat sad. Laminan lam tu tak ada makna noh. Jadi lam tu dia tak ada lah, nal ada, dia tak ada nal lah. Jadi dia masuk kat sad. Sad fathah bunyi sa. Jadi nasa jadi nasadiqin. okey, nasa tu betul. Cuma cikgu letak syadah lagi satu lagi. Tekan sikit kat sa tu. Nasadiqin. Nassa. Nasadiqin.
Ya, okey. Cikgu baca lagi sekali mantikahu. Wa innahu Ya. lamina sad. Lamina. Lamina sad. Baik, Lamina sad. okey, cikgu jangan tinggal na tu. Na tu je kena combine dengan so tu cikgu. Bawa pi na sekali. Naso. Lamina sad. Naso. Oh, nasad. Ya. Lamina sad. Ya. Okey, sana saya keluarkan huruf nun dengan so ni. Baik, nun dengan so. Okey, nun fathah bunyi. Na. Okey, ni huruf so nah. Sad syaddah fathah jadi Sa. so. Jadi combine dua ni jadi apa tu? Nasa. Naso. Nasa. Nasa. Betul Kalau tak ada syaddah, saya buang syaddah ni. Jadi Nasa. naso. Okey, kalau ada syaddah Nasa. ya, betul. Baik, kalau nun fathah na combine dengan sad syaddah kasrah. Jadi Nasi. Nasi. ya, nasi. Okey, N-A-S-S-I. Bukan nas, N-A-O. Nas je tebal sikit. Okey, nasi. Ya, baik. Nun fathah na combine dengan sad syaddah dhammah. Jadi Nasu. ya, betul. Baik. Saya pandai ni. Kita nak bagi cikgu nampak yang asas ni. Okey, nun fathah na combine dengan huruf dad pula. Dad syaddah. Dad. Nadham. Nadham. Okey, nun kasrah ni combine dengan huruf dad syaddah kasrah. Jadi Nasi. Nasi. ni yang ni cikgu ni. Okey, nun kasrah punya apa cikgu? Nun kasrah ni. Ni, dad kasrah. Nifti. Ya, niddi. Okey. Nun dhammah nu combine dengan dad syaddah dhammah. Jadi Nusfi. nun dhammah nu betul. Dad dhammah bunyi. Nusfi. Sat cikgu. Nun dhammah bunyi apa cikgu? Nus. Nun dhammah. Nun dhamma nu. Nu, okey. Dad dhammah Dot dhamma du. tu. Okey, jadi bila ada syaddah jadi Nuddu. ya, macam tu. Baiklah. Okey. Du. Ya. Okay, jadi dia beza dia bergantung pada baris tu. Cikgu kena alert kat baris lah. Kalau nun dhammah nu, nun dhammah dad syaddah dhammah nuddu. Kalau nun kasrah ni, nun syaddah kasrah niddi. Nun fathah na, nun syaddah sad syaddah fathah nadha. Dia bergantung pada baris itu. Baik, jadi kat sini okeylah. Cikgu baca tadi lamina. Lamina ni tak habis cerita lagi nah, sebab dia kena bergabung dengan huruf yang ada syaddah. Nun dengan sad ni dia kena bergabung. Okey. Naso tu kalau tak ada syaddah. Kalau ada syaddah naso. Naso. Nasso. Baik, cikgu baca balik. Ya, cikgu baca balik. Wa innahu laminas sadiqin. Ya, betul nah. Baik, kita pergi ayat yang terakhir Yang ni kita kena baca sikit-sikit. Baik. Okey. Okey, cikgu baca sini dulu. Cikgu baca ni dulu. Wa ma. Sini baca 1 2 3 baca 3 huruf tu dulu. Okey, yang ni yang belakang tak payah baca. Cikgu baca ni dulu. Ni jadi apa ni? Wa ma wa mu. Okey, wa nah. Wa tu betul Wa betul Okey, mim fathah bunyi apa tu? Mim fathah ma. Ma nah. Okey. Hamzah sukun. Mim fathah hamzah sukun jadi Wa ma. wa ma. Okey. Betul.
Okey, lepas wa ma ni huruf wa nah. Wa ni depa lupa berbaris. Cikgu tambah sikit baris atas dia, baris fathah. Okey, cikgu baca sampai dekat kat hu dulu. Wa ma wa hu. Okey, betul. Baik, cikgu baca sampai kat sini pula. Min dhammah, lepas hu tu huruf apa cikgu? Mu. Mim mu. Mu ni nak masuk kat mana? Kat alif ke, kat lam ke, kat nun? Nun. Nun. Okey, nun fathah dulu. Nun fathah bunyi apa? Na. Okey, hak ni muna kan? Muna. Ya. Jadi ada syadah kat sini. Jadi dia kena tekan sikit. Jadi dia tekan macam mana tu? Mu. Na. Munna. Munna. Na 2 rakaat. Okey, cikgu baca lagi sekali, berhenti kat na. Wa ma wa hu ma ana. Lagi sekali. Cikgu berhenti dulu dekat hu. Wa ma wa hu. Okey, sambung. Min dhammah. Munna. Ya, betul. Lagi sekali ulang. Wa ma wa hu. Ya. Mu'ana. Okey, mu na na. Jadi bila ada syadah tu, cikgu nak tambah apa lagi depan na ni? Munna. Tambah n lagi. Jadi mu ni bawa pergi depan na saya. Munna. Okey. Lagi sekali baca. Munna. Ya. Wa ma wa hum. Mati kat hu dulu. Munna. Cikgu mati kat hu dulu. Wa ma wa hu. Okey, sambung. Munna. Lagi sekali. Wa ma wa hu. Sambung. Munna. Ya, betul lah. Tanda sini insya-Allah mana esok kita sambung lagi ayat yang seterusnya lah. Insya-Allah. Jadi kita akan baca sampailah cikgu lancar ayat ni insya-Allah. Baik, cikgu ada soalan cikgu sebelum kita tutup kelas? Baik. Tak ada soalan lagi ni. Tak ada dah. Baik, insya-Allah saya beri rakaman ni untuk cikgu dengar balik. Dan kita tangguh dulu kelas malam ini dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul marhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. تقبل الله منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama cikgu.